tewas lewat permainan dengan jaringan minit ke-90. Bagaimana coach melihat keseluruhan persembahan pasukan hari ini? Okey, rasanya memang agak kecewa sikit lah. Kita dapat dibolosi pada minit-minit yang akhir. Even though kita cuba bertahan dengan sebaik mungkin daripada first half sehinggalah ke minit last minute ke yang ke-10 lebih kurang. Cuma tinggal lagi atas kesilapan yang tak sepatutnya kita buat. Kita beri satu tactical foul pada pihak opponent. So diorang dapat manfaatkan dengan satu jaringan yang amat saya rasa amat cantik jaringan tu. Cuma yalah, saya macam mana sekalipun saya tetap bagi kredit pada player saya. Diorang dah cuba buat dengan yang sebaik-baik mungkin dan kita bermain dengan 10 pemain daripada minit ke saya hampir dalam 75 minit kita bermain dalam 10 pemain selepas berdapat rekat yang pertama tadi pada waktu masa 10 musim pertama tu. So diorang bagi yang sepenuhnya dan saya pujilah dengan kesungguhan diorang. Cuma tinggal lagi atas kesilapan yang tak sepatutnya yang berlaku dalam kawasan zon 1 kita. So menghadiahkan satu free kick dan free kick itu diambil dengan amat baiklah. So saya ucapkan tahniah juga pada saya punya pemain atas usaha dia dengan kesungguhan dia untuk mengekang pihak pasukan AMD tadi. So syabas pada diorang.